5. Berapa orang? 12. Ya. Kat dalam muka ni tak? Ha? Baru sebulan? Ni gerai ni? Ha? Kau duduk mana? Saya ke Taman Melati. Di mana ni? Saya dah Pinang. Oh. Tahu Duk Pinang? Tahu. Tahu tu Minang tu. ISPI tu berapa tu? Ya. ISPI. Yang besar atau lebih? Tak ada kurang ke? Saya tak tahu sebenarnya ada orang besar. Oh, tak. Kat punya. Tak, saya beli kanan 7,5. Saya tak tahu. 7. Oh ya? Kat kawan lah. Sebab hari tu dia tanya dekat orang ni. Ha. Dia cakap kalau macam ahli yang beli macam mana Ha. tak ada. Dia kata sebab dia memang dia beli borong. Dia kata siapa yang ahli tu beli dekat kedai Kat ejen ni lah. dekat pengedar dia lah. Dia Ha. kan. Cuba saya nak cakap apa lah. Okey negara ni? Dia dah Alhamdulillah dah. Ha? Buka hari ke macam mana? Mungkin nak hari-hari daripada petang kan. Daripada petang kita buka sampai pukul 6. Ya. Sebab sini kan ada budak kafe. Tapi lah. Kan. Kita buka lah. Tapi ni kawan cuti sih. Yelah, di sekolah ni. Dia besok pun balik. Bulan ni. Okey dari mana? Tanggali. Datang kali. Anak saya ada masuk Tak. Apa? Ada Ada wakil lah. jumpa kawan lah. Sembang. Ini kopiah. Masuk YouTube tahu Tak apa. Tahu terkenal lah dia singgah kawan kan. Masjid kan. Yang masjid ni ada kedai ni. Bagi tahu kat Manjat di kios Alhamdulillah. Dia juga orang tahu dia. Buka hari lah. Buka hari-hari. Petang. Petang buka. Daripada pukul 2 kita buka sampai pukul 6. Ya. Lalu masjid ni masa luar dia singgah ni lu semayang, mandi ni kan.